Saya kerja jaga penyu, sepatutnya telur penyu tokek punya, dia pajak kawasan itu. Apakah saya ambil hukumnya telur penyu orang itu secara percuma bagi ke orang pula? Dia ni jaga amanah orang, tapi dia bahang telur penyu ke orang. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh apa? Boleh dosa. Telur ni duit tau. Telur penyu duit tau. Duit lah, duit orang lah. Duit orang kita ambil tanpa izin. Halal ke haram? Kau ni tanya kau. Nah, mudah sangat jawapan tu, haram. Barang orang tak boleh. Jangan kata duit orang kita ambil bagi ke orang. Barang kedai orang kita tolong jual, haram. Bukan curi, tolong jual. Kita jual kain, orang sebelah jual timung. Faham lagi? Bila orang sebelah jual timung, pergi semayang asar, tak ada lah dia. Ada orang nak mari beli timung, kita tolong jual, haram. Tidak sah. Sebab kita bukan timung kita. Pasal apa mu jual? Faham lagi? Yang boleh kita jual ialah tuan timun mewakilkan kepada kita. Kalau ada orang nak beli, tolong jualkan, sah. Faham lagi? Ni mana-mana kita pergi jual. Awak, itu tolong jual, haram dah. Apatah lagi kalau ambil harta orang. Banyak orang tolong jual. Nampak? Bukan kedai dia tolong jual. Nampak? Tak boleh. Dia kena ada wakil. Macam pinjam, dia nak bagi pinjam, kata lebih. Haji Mak tak ada. Haji Mak balik kampung dia Terengganu, dia gari kau mana Haji? Tak lah ni, biasa Haji pinjam, kata lebih ni nak pinjam kali lagi, ambil lah, kata Tok Siok. Padahal bukan kata lebih dia, Haji Mak. Tok Siok pula masuk capur, ambil lah, haram. Bukan homong, ambil betul tak? Ramai tak gini lah masyarakat? Ambil lah, lagi kita kabur ke dia. Jadi mengaji tuan ni, bakal ambil barang orang tak boleh. Faham? Melainkan Haji Mak tuan kata lebih pesan, kalau ada orang nak bagi pinjam, kau ambil lah, baru boleh. Macam kita halalkan hutang orang, sah ke tak? Tak sah. Tak sah. Dia tengok Tok Siok nangis. Mana Tok Siok nangis? Butang Tok Imam 4,000 dah nak bayar, malu Tok Imam 2 tahun. Tak apa, aku halal, kata Tok Bilal. Halal gua ni bukan minta hutang dengan mu, hutang Tok Imam. Boleh orang lain halal? Tak boleh. Kena faham muamalah, kena belajar.